Hai, apa khabar semua? Hari ini kita nak kupas satu topik yang sangat penting. Macam mana pendidikan teknikal dan vocational atau senang kita panggil TVET boleh jadi kuasa penggerak untuk masa depan hijau Malaysia. Jadi, para pengajar sekalian, bersedia sebab kita nak tengok macam mana anda semua boleh cetuskan satu revolusi sebenar. Okey, jom kita mula. Petikan ni, inilah sebenarnya jantung perbincangan kita hari ni. Benda ni bukan pasal teknologi canggih atau dasar kerajaan semata-mata tau. Tak, ia pasal manusia, pasal modal insan. Dan dekat sinilah peranan anda sebagai pengajar TVET tu jadi sangat-sangat kritikal. Ini dia, pelan tindakan kita. Mula-mula kita tengok gambaran besar, iaitu cita-cita hijau Malaysia. Lepas tu kita zoom in pada peranan TVET sebagai enjin modal insan. Kemudian kita tanya, kenapa kemahiran hijau ni penting sangat? Seterusnya, bahagian praktikal, cara nak hijaukan kurikulum. Dan yang terakhir, macam mana nak cetuskan api inovasi dalam diri pelajar-pelajar kita. Okey, bahagian pertama, cita-cita hijau Malaysia. Penting untuk kita faham dulu apa matlamat negara kita. Sebab untuk kita mainkan peranan kita kena tahu padang permainannya kan? Dan ini bukan trend sementara ya, ini adalah vision strategik negara. Jadi, bila orang sebut ekonomi hijau, apa maksudnya sebenarnya? Senang cerita, ia satu perubahan cara berfikir. Dulu kita fikir pasal pertumbuhan je. Sekarang, kita nak pertumbuhan yang seimbang. Maksudnya, ekonomi kita maju, rakyat sejahtera dan dalam masa yang sama, kita jaga alam sekitar kita. Inilah asas kepada semua yang kita akan bincangkan. Dan ini pula sasaran-sasaran spesifik di bawah dasar teknologi hijau negara. Cuba perhatikan, setiap poin ni kaitkan kelestarian dengan ekonomi. Daripada kurangkan guna tenaga sampailah ke pacu inovasi. Soalnya bukan lagi alam sekitar atau ekonomi. Soalnya sekarang, macam mana teknologi hijau boleh majukan dua-dua sekali? Inilah soalan cepu masnya kan? Kita dah ada dasar yang mantap, visi yang jelas. Tapi, siapa yang nak buat kerja ni? Siapa yang nak bina, pasang dan selenggara semua teknologi hijau ni nanti? Jawapannya membawa kita ke bahagian kedua, enjin modal insan. Siapa lagi kalau bukan sistem TVET? Anda semua, para pengajar dan pelajar-pelajar, andalah yang akan jadi enjin penggerak untuk semua cita-cita hijau negara ni. Ayat ni bukan ayat biasa-biasa. Ini pengesahan rasmi. Maknanya, melahirkan pekerja mahir bukan lagi sekadar satu pilihan yang baik untuk ada. Tidak. Ia dah jadi teras strategi utama negara. Pembangunan modal insan ni ibarat tiang seri kepada seluruh bangunan pembangunan lestari kita. Dan inilah dia, poin paling penting. TVET bukan salah satu pilihan, ia adalah sistem yang utama. Pemacu nombor satu. Ini satu tanggungjawab yang besar, tapi pada masa yang sama, ia juga satu peluang yang sangat besar untuk semua institusi TVET. Baiklah, jom kita gali lebih dalam sikit. Kenapa kemahiran hijau ni penting sangat? Jawapannya ada dua. Pertama, untuk masa depan pekerjaan pelajar kita dan kedua, untuk mereka cipta impak yang sebenar dalam masyarakat. Cuba tengok perbezaan ni. Kemahiran teknikal yang biasa tu macam kimpalan ke, elektrik ke, memang masih penting. Tapi bila kita suntik elemen hijau, kita sedang menaik taraf kemahiran tu. Pelajar bukan setakat belajar macam mana nak buat, tapi macam mana nak buat dengan lebih cekap, jimat dan mesra alam. Inilah kemahiran yang majikan zaman sekarang cari. Dan ia lebih dari sekadar dapat kerja tau. Bila kita bagi pelajar kemahiran hijau, kita sebenarnya bagi mereka alat untuk jadi hero dalam komuniti mereka sendiri. Mereka boleh tengok masalah sampah, masalah pembaziran elektrik kat kawasan mereka dan fikir, aku ada kemahiran nak selesaikan benda ni. Okey, jadi sekarang soalan praktikalnya. Macam mana kita nak buat semua ni? Bahagian ni khas untuk anda, para pengajar. Jom kita tengok beberapa langkah mudah yang boleh anda mula buat hari ini juga. Proses ni, relax, tak perlu pening kepala. Mula dengan apa yang dah ada. Cuba audit khusus anda, kat mana agaknya boleh selit pasal jimat tenaga atau pasal kurangkan sisa. Lepas tu, jadikan kecekapan sumber ni amalan biasa, amalan harian kat bengkel. Benda wajib buat. Akhir sekali, apa kata tunjuk kat pelajar contoh-contoh syarikat yang dah berjaya buat benda ni? Barulah nampak relevan kan? Barulah dia orang rasa bersemangat. Petikan ni, mendalam maksudnya. Peranan anda bukan setakat ajar kemahiran. Anda sebenarnya sedang membentuk cara berfikir. Bila kita ajar amalan-amalan lestari ini dari awal, kita sedang tanam satu tabiat yang akan kekal seumur hidup. Dan bila ramai yang buat, ia akan ubah masyarakat kita. Dan sekarang, bahagian yang paling seronok. Lepas kita dah bagi mereka kemahiran dan pengetahuan, macam mana kita nak cetuskan spark inovasi tu? Macam mana kita nak ubah mereka dari seorang pelajar kepada seorang pencipta? Nah, ini antara beberapa idea untuk anda mulakan. Jangan bagi teori je, bagi mereka cabaran yang sebenar.
Suruh mereka tengok masalah sekeliling dan guna kemahiran TVET mereka untuk cipta penyelesaian. Projek-projek macam inilah yang bukan saja kukuhkan apa yang mereka belajar, tapi juga bina keyakinan diri dan portfolio mereka. Dan inilah dia matlamat akhir kita. Kita tak nak graduan TVET kita jadi pekerja mahir je. Kita nak mereka jadi innovator, jadi usahawan, jadi pemimpin dalam ekonomi hijau Malaysia. Itulah transformasi yang kita nak capai. Jadi saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Revolusi hijau Malaysia sedang berjalan dan enjinnya adalah kemahiran, kreativiti dan semangat. Dengan bimbingan anda, cuba bayangkan, apa agaknya yang pelajar-pelajar anda mampu cipta? Masa depan tu bermula di dalam bilik darjah dan bengkel anda.